Assalamualaikum. Okey, petang ni ronda-ronda je makan, nak bawa hampa makan makanan yang orang kata kebanyakan bulan puasa ramai yang berniaga, tapi untuk hari biasa kurang. Okey, hampa nak tahu makanan apa, jom ikut aku. Ni Masjid Pajak Song tau. Jom. Okey, petang ni aku berada di Inner Resources di Pajak Song. Dia tentang dengan Masjid Pajak Song. Okey, ni antara menu killer dekat Inner Resources ni. Untuk petang ni aku order dia punya rojak dengan laksa dia. Untuk daripada segi harga, laksa dia telur sebelah macam ni RM4. Untuk rojak RM3 dengan portion yang macam ni. Dibanjiri dengan dia punya kacang. Permukaan aku nak try dia punya laksa dulu. Dia punya kuah laksa tu dia tak pekat dan tak cerai. Okey, sedang-sedang saja. Okey, ayam rebusan ikan dia tu rasa dalam dia punya kuah laksa ni. Ni dia punya ice blended yang berharga RM4. Okey, dia banyak flavor ice blended ni, apa boleh pilih. Inilah. Dia ada topping kat atas tu. Okey, ni dia punya rojak. Banyak juga campuran buah-buahan. Bismillah. Dia ada timun. Dia ada sengkuang, nenah. Petang-petang macam ni perkena rojak kan. Rancak ni. Dalam ni juga dia letak jambu lah. Kuah rojak yang pekat. RM3 lah. Kena kalau hampa makan laksa, makan rojak, tak perkena dia punya ais kacang. Okay? Memang melegakan tekak yang tengah dahaga tu. Okay, ni dia punya ayam Korea. Ayam Korea bersama cheese. Okay. Itu satu ketil, RM1 3 rupang. Okay. Kalau hampa add on dia punya cheese, hampa tambah lagi RM1. Bismillah. Ayam Korea ni kena dengan dia punya cheese, gabungan dia tu memang serati lah. Sebab apa? Ayam Korea ni dia rasa pedas-pedas manis. Kena dengan cheese dia yang berlemak, berkrim ni. Rancak ni. Budak-budak aku suka. Ni kata budak-budak. Bapak-bapak, mak-mak pun suka. Kalau rasa lagu ni. Ni lah dia. Makanan yang aku cerita tadi tu. Yang bulan puasa ramai orang berniaga. Tapi untuk hari biasa tak ramai orang berniaga. Iaitu murtabak. Okay? Dia punya ketebalan tu. Kalau boleh nampak kat sini. Memang tebal ya. Dia main dengan dia punya bawang dia. Murtabak ni dia ada dua jenis, daging dan juga ayam. Okey, dan aku lebih suka kepada murtabak daging. Okey. Daripada segi harga untuk murtabak daging ataupun ayam, itu satu pieces RM6. Kalau hampa cari murtabak yang frozen pun ada jual kat sini. Murtabak ni makan panas-panas, kena dengan bawang. Mana dia punya rasa tu? Apa main try sendiri ya, dekat Inner Resources. Dia tentang dengan Masjid Pajak Song. Okey. Ni kalau perut tengah lapang, pernah biji pun confirm dah kenyang lah. Sebab apa? Tebal. Dia punya isi tu. Yang nak merasai murtabak yang aku makan tadi tu, apa boleh main dekat Inner Resources. Okay. Waktu operasi dia setiap hari daripada pukul 8 pagi sampai habis. Okay. Tapi untuk murtabak, mereka start berniaga daripada pukul 2 petang lah. Untuk cuti pula, tak tentu. Kadang-kadang hari Isnin ataupun hari Selasa. Apa-apa pun pernah main try.